Cantik kan? Selamat Hari Raya. Raya kali ni berbeza sedikit. Berbeza banyak. Berbeza banyak. Awak condong tangan tak boleh kena kata orang ke? Main bunga api je. Hari ni anak-anak kau semua kat rumah aku long. Aku tak nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu. Bukan besok Raya sempat lagi cari tudung tak boleh naik. Okey guys, jom kita makan carbonara. Besok puasa lagi. Jom. Kita nak tahu isi. Sebab kat Abang Adam ni kita nak isi gitu. Berbeza. Dia punya chef tu kan? Muka dia memang sengaja je. Dia memang husband yang supportive. Tengok lagi sekali tengok. Syalan. Lagi sekali. Satu, cuba apa sini? Yeah. Mana tadi? Yeah. Kenapa dia pukul bini dia? Kais nak buat. Abang Azrin. Anjing tu marah dia. Anjing Tu marah dia. Tadi. So sekarang ni yang boleh solat Angga dan Kais. Siapa jadi ibu? Oh, Azrin dengan Aden pandang each other. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallahi bukratan wa asila.
Ni je. Kata 1,000. Abang Azrin tukar stiker ke? Tak stiker 100 je lah. Tu. Apa? Betul. Macam ni lah bentuk dia. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. So sekarang ni kita orang dua ada orang. So sekarang ni malam raya, kita orang dua pergi rumah Pak Lang. Abah dengan Abang Hazri naik motor, yang lain naik kereta Alphard. Abang Adam bawa. Hai, selamat Hari Raya. Abang Adan bawa pergi ambil bunga api. Okey. Apa ni? Abang Adan bawa. Okey, lepas ambil bunga api pergi rumah Nadi je tau, ambil rendang. Tak, lepas pergi ambil bunga api balik rumah Pak Lang. Mana ni jauh ke? Tak, rumah Nandi Dekat rumah Pak Lang. Oh, lepas tu kenapa tak boleh ambil? Badan ni. Pakai rumah Pak Lang tu. Bayi cakap apa dan bayar. Lepas Azam ambil dengan Wisha. Alah, gurau pun tak boleh. Kau lah macam tu kau sama je kita. Bisa lagi lah. Tak ada. Kita ni sama je. Asal kat surau? Dia dekat depan surau tu dia punya. Mana kat depan surau? Tak, kedai bucun tu. Boleh tutup pintu. Bos, tutup pintu. Tak boleh. Diorang nak masuk. Tengok guys. Abang Hazrin. UIB. Bukan yang biasa. Wih. Abang Hazrin dia motor dengan bapa. BYB. Biasakan dulu. Ya. Lu dah lihat baru? Ya. Tak main lah helmet lama merah-merah. Nak tengok. Gitu bro. Ada tempat telefon lah Ibu Fasan. Ya, Abang baru letak. Okay. Jumpa di rumah Pak Lang ya. Aku punya helmet ada plastik lagi. Steady. Tinggi bro. Tengok kaki tak sampai tu. Takut. Takut. Steady. Ni nak bawa abah ni. Dia nak usah. Dia kejar aku. Selamat Hari Raya. Ni. Start. Bye. Allah yang satu. Kamu cantik lain. Cantik. Selamat Hari Raya. Cantik lah. Okay, apa dia? Tak ada flash. Kita tunggu diorang gerak. Mana ada geng untuk ride. Nanti Hazrin nak bawa motor yang Alin prepare ajak kita tiba Hazrin beli motor. Sekejap, tunggu diorang gerak. Ya Allah. Dah gerak. Yeah. Bye, Lelok. Bye. Bye. Okay guys, jom kita gerak pergi rumah Pak Lang. Kita nak marah. Dah keluar. Dah sampai. Ajak aku je. Lama. Bawa iPad tu yang. Bye. Tadi tak faham lah. Hello, dah sampai. Jom kita masuk. Okay guys, kita dah sampai rumah Pak Lang. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum Sarah. Kita dah sampai rumah Pak Mak Lang. Alah, Sarah.
Okay guys, kita dah sampai rumah. Anak muda Iran Tower. Hai. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya korang. Hai. Aku nak tanya Zara kau masuk. Weh. Nak pergi mana pula diorang ni? Dah suka dah. Abang Azrin dah suka, Kak Ngah jangan terkejut tiba-tiba sampai lagi satu. Pegang lah. Kalau berani pegang lah. Berani tak? Sekejap, tolong takkan dalam. Nak kita nak pergi jalan-jalan naik motor. Bye-bye. Jalan-jalan naik motor abang. Yang ni Ni tau. Tak pernah lalu street. Lalu street. mewah. Apa? Wow, mewah. Mewah. Best tak? Bawa ni. Kena beli juga. Nak beli juga. Takut. Nah, kita lalu kiri kanan. Oh, ke kiri pula. Pusing-pusing kampung Jiboy. Guys, habis dah. Kita pusing-pusing gitu je. Yang feeling-feeling je ni. Okay, bye-bye guys. Nanti kan hasil beli Abita Bengkel. Abita? Viper. By guide. Viper. Abita Viper. Bye. Saya Wisha kembali lagi dalam konten di rumah saya. So sekarang malam raya, diorang semua datang rumah saya. Sekarang ni tengah tunggu Ain, Kak Yong, Abah Aden. Papa pergi takbir. Menu kita pada malam ini ialah laksa. Intern vlogger. Okay, tu je lah. By the way, macam mana nak beritahu jiran kita ada TV baru. Samsung. Ada orang call guys. Satu YouTuber kat Jaya lah. Kita orang ada TV baru. Kejap nampak ni. Hello. Okay, bye. Mama. Lepas ni rumah kita. Okay, depan ni rumah kita pula. Diorang ni baru sampai. Ya, kasih call. Sorry, rumah ni panjang sikit. 1 kilometer. Selamat Hari Raya. Tunggu. Yes. Tak apa Selamat Hari Raya. Jangan lupa subscribe. Hari Raya. Hai. Hari Raya. Okay, korang ni ada orang-orang datang, orang kampung datang nak tabir kat rumah Pak Lang. Guys, saya cari semprit. Tak jumpa. Ni semprit kat rumah Mak Lang selagi dia. Apa le? Ni Kak Je cuba rasa ni. Ni kau apa? Minister. Sedap. Ya? Semprit dia sedap. Boleh approve.
Bismillahirrahmanirrahim. Yep. Nestem. Anak-anak Rizman Ruzaini pun sama. Baju kurung. Ya. Baik kau belikan kapan ni 600 tau. Pakai dia. 800. Betul. TV dah 699, 599. Ya. Branded tu mahal. Mengarut. Mengarut nama itu. Tak, Palang tengok vlog Azhar ke? Dia best. Itu. Ya kita baik ya. Ini dia orang tengah makan-makan. Dah balik macam baru buat air ni. Weh, banyak weh. Si Debab lah. Kakak buat air bandung sedap. By the way, ni TV 65 inci. Baru beli. Boleh nyanyi? Dah, aku dah cakap tadi macam nak bagi jiran. Oh my god. Abah nak, Dah lah banyak. Tolong dek, abang nak. Abah nak air. Oh my god, Allah. Okay, tadi mama dah beritahu 65 inci. So, aku boleh keluar sekarang beritahu jiran. Aku punya ni 65 inci. Aku nak beritahu sekarang. Dah, memang boleh nyanyi pakai remote kan? Pakai phone. Sudah. Tapi tak best. Dia punya Okay. Malang nak reveal. dekat Pak Roy. Okay. Tapi dia orang Jepun yang dia Yang jual nenek ni. tu ke? Roommate. Yang nenek tu yang buat kuih suji tu kita angkat. Yang ibu selalu ada kuih suji tu. Nenek. Nenek dekat dengan rumah Tijat tu. Tak, ni bukan. Tanya you lah nenek. Macam patut beli, tapi macam ya. Dia punya bekas macam ya. Sebab bukan sama je. Semua orang Cakap. Awak lah. Ni orang kampung kena support lah. Dia katakan tu yang beli tu dekat betul Sedap. dekat karpet baru tu betul depan. tu yang depan tu. Tahu kita beli tu. Yang ni pula. Tak tahu nanti tanya Pak Lang. Sedap guys. Yang ni pun ada. Yang ni. Bangkit Jis tiramisu. Apa benda ada tak? Sedap. Mana tahu kan? Don't judge the book by its cover. Tak singgah sini ke? Palong. Palong. Sini kata Rena, palong acap. Maklum balik ke dah bila gang? Pegang. Malam besok. Okey lah. Ajar. Kau punya punca. Kau tengok. Dia cakap kau tengok muka Maklum. Kau lah punca. Ajar, aku nak peluk dia pula. Alah bunda gitu. Salam. Angah cium je dengar. Biar ngah habis ngah. Biar dia nangis. Biar. Ada muka kau. Aku lah pula pegang. Oh no. Geram. Cepatlah. Aku geram ni dengan ya mami. Amin lah. Esok korang raya mana dulu? Kat rumah. Dekat rumah Nek Ngah macam biasa. Rumah Nek Ngah. Selamat Hari Raya. Adik, selamat Hari Raya. Raya kali ni berbeza sedikit. Berbeza banyak. Adik, pusing dik. Lalu dia lah tukang. Adik, pusing. You all kena biasakan lah. Oh lupa ni kita punya alumni bukanlah, ini ahli tertua. Ni kita orang punya alumni geng anak yatim. Bukan alumni, kalau alumni dia dah kamera. Presiden kami. Dah ganti kan? Dia dah ganti. Sebelum ni ibu yang jadi presiden geng anak yatim, tapi adiknya kali ni Upin dan Ipin jatuh kawan. Kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin ada matinya. Jadi senangnya seberdua. Upin dan Ipin selamanya. Bawa dia ke Abah. Bawa dia pergi ke Abah. Upin. Selamat Hari Raya. Dia suka. Cabut. Dia pening. Tapi takut. Aku takut. Selamat Hari Raya. Kau.
Kau jangan tunjuk mak dia ngah. Akak takut. Tak syok lah kau ni. Tak syok lah kau ni ngah. Kau tak syok. Kau mengalir lah dia nangis. Aduh ni lah. Dia ketap gigi dia. Dia geram. Bagi tutup pintu dulu. Bye Pak Long. Selamat Raya. Terima kasih ya. Ada Aisyah. Kau jadi kau? Dia nak apa? Nak dekong saya ke? Tak payah. Ajar. Okey, salam. Okey, salam. Amin. Sebelah. Okey, lagi. Khalid. Kain. Syekh, Abang Azrin. Salam Abang Azrin. Bye. Selamat Hari Raya. Kuih ni memang jahat. Kenapa sedap? Jahat ni. Tunjuk muka badan. Jahat Kuih tu, dia cat. Kuih ni cair dalam mulut. Sedap. Masya Allah, sedap. Sedap gila. Review sikit. Cair di mulut. Oi. Jangan makan tu ada tamu lah. Dia nak makan sebenarnya. Ni bukan tetamu Betul. Dia dah tamu. Ni tengok belakang sikit. Memang dia ngantuk ke? Senyap ke? Tak berak dalam seluar ke? Hai, so sekarang ni sesi bermain bunga api. Tadi kita orang main dengan budak sana tu, nampak tak? Jiran sebelah. So sekarang time kita orang pula. Saya mana kena bagi dia? Ajak dia main kat sini. Dek, ajak dia main kat sini. Banyak yang macam mancis. Okay, jom kita main macam mancis. Ni apa nama bunga ni? Bunga api. Okey, nama bunga. Apa ni? Das. Mak kau Jom. Pam. Kereta pun baik. Oh, nak main sini ke? Jom lah. Adik. Jom, saya main dengan jiran sebelah. Ni ah. Adik hai. Nanti masuk YouTube. Sana. Hati-hati. Kacau, salah. Siapa paling? Jangan balik kat kita. Tengok balik ni cakap. Oh my god. Papa nak main. Ya dah Papa. Papa lepas. Oh my god. Alamak. Alamak, Takilah Papa buat tu. Alamak, accident. Hai kakak. Ni lagi orang ni nak bagi orang kena. Kena hidup. Accident malam raya. Kena kat mana? Hidup. Okay guys, selamat hari raya. Tak nampak pun. Nampak ke? Aku dah lah gelap. Terang ah. Okay, biar dia kat sini, jangan kacau dia. Selamat hari raya guys. Memang dah hari raya. Dia dah kena kereta aku. Balang, syok mana? Nampak?
Tak kena kereta aku lah. Atas. Atas. Eh. Di atas tu ni lah. Kak, pegang tu atas. Kau tangan. Awak tak boleh mainan. Awak condong tangan tak boleh nak kena kereta orang kan. Tahu dah, saya tahu main, okey? Ya Allah. Alah dah. Saya tahu menang. Bapa, saya tahu main, okey? Okey, main bunga api je. Alah, Papa. Siapa punya tadi? Ni. Awak eh? Saya nak apa? Dia beri masa aku jaga dia orang ni. Dia marah Papa. Dia tutup. Memang balik dendam. Ni. Syah, kena elektrik ni nanti. Ya Allah, aku pula yang tak tenang dekat luar ni. Kat sini je awak. Cuba mancis. Okay. Berita untuk malam ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Mak Zahida Matin. Malam ni tahun pertama Raya Tampalong. Tapi itulah, yelah, buat macam mana. Terima seadanya. I tak nangis, okey? I tak nangis, okey? So, yelah, dah, benda dah itu turatan takdir. Kena terima lah. Tak sangka pula dia yang benda dulu kita kan, dan dia yang awal. So hari ni anak-anak kau semua kat rumah aku long. Tak pernah berlaku long. Nangis. Aku tak nangis. Dah cepat. Dah malam pun. Besok main lagi. Bye, jumpa esok. Sebab bateri saya dah nak habis. Assalamualaikum. Dah record dah. Guys, hari ni satu syawal guys. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Cahaya. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Cahaya Alia. Allah selamatkan kamu. Potong kek besok. 6-7. 6-7. Tapi birthday betul 6-7. Hebat doh Cahaya. 6-7 tu apa? Tak, dia 6-7 tu dia lagu je. Dia macam tak ada apa-apa pun. Dia macam 6-7 macam tu. Tak ada apa-apa pun. Kenapa tak 1-2? Adalah 1, 2, 3, 4. Cahaya hafal. Kau sempat lah kau. Abang Azim pada 6-7 lah. 1, 2, 3. 6-7. Lambat. 1, 2, 3. 6, 7. Okay guys, bye. Jumpa esok.